Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Suasana pagi yang indah. Alhamdulillah. Kurniaan Allah Ta'ala. Okey, hari ini hari Selasa 23 hari bulan 12 2025. Okey. Sebab nak update lagi ni. Alhamdulillah. Tenang suasana. Pandak dah buka dah. Okey, tabletop. Yang ini untuk kabinet, dapur, dua. Okey. Dan untuk table sinki, insya-Allah. Pandak nak tampal stiker untuk cover dia lebih tahan kulapuk, insya-Allah. Okey. Allahu Rabbi, Allah Sayyidina Muhammad. Nak buka lampu kejap ya. Okey. Ini yang buat stiker semalam. Nak kena blow lagi. Supaya dia lebih kukuh dia punya tampalan tu kan. Supaya lebih kuat, insya-Allah. Okey, doakan Mandak sihat, semua. Doakan juga Wan sihat, insya-Allah. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, keluarga kita semua, insya-Allah semua dalam sihat dan permudahkan Allah segala urusan kita sehari-hari, insya-Allah. Assalamualaikum, sayang semua. Assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah, inilah hasilnya. Satu dah selamat pasang. Alhamdulillah. Ada lagi dua. Sinki dan tabletop dapur. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan. Amin. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ini 24 bulan Disember 2025. Pandak masih dalam proses-proses buat pasang tabletop ni, sinki dan satu lagi kabinet dapur ni. InsyaAllah Pandak akan sudahkan dalam 1-2 hari. Sinki pun Pandak dah pasang sila ikut yang Pak Lang Azri cadangkan. Tambahkan sikit filler dekat sini supaya dapat cover
ketebalan sinki tu. Ni tabletop untuk sinki. Alhamdulillah. Pak Andak nak naik peran kejap. Sibuk-sibuk hari tu. Macam mana cara nak naik peran ni kan? Ada yang sebut loteng, ada yang sebut peran. Okey. Okey. Pak Andak nak tahu peran nak tengok ada bahan-bahan yang Pak Andak nak gunakan. Ada kat atas ni insya-Allah. Mudah-mudahan taklah pergi. Pak Andak kata peran. Pak Andak ambil plywood ni. Allah. Boleh membantu buat ukuran. Tangga tak ada lagi. Ni tawakal Allah. InsyaAllah. Buat pijak-pijak boleh lah. Okey. Doakan Pak Andak sihat. Doakan Pak Andak juga sihat. InsyaAllah. Okey. Semua Wan sihat. InsyaAllah. Nanti Pak Andak jemput Wan ya. Doakan keluarga kita semua. Doakan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua dan memudahkan segala kerja-kerja. Assalamualaikum sayang semua. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Alhamdulillah. 2 tabletop dah siap. Pak Andak ingat boleh siapkan sinki. Tapi tak sempat hari ni. InsyaAllah. Tinggal sikit lagi tu. Sebelah dah tampal. Tinggal sebelah lagi. Esok Pak Andak sambung lah. Hari dah pukul 5.30 dah ni. Pak Andak pukul asar. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kerja-kerja kita semua. Assalamualaikum sayang semua.